Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Apa khabar semua? Hampir 1,5 bulan selepas PRN Negeri Sembilan, saya pun tak buat apa-apa video. Saya dah buat TikTok punya account, I think 4 hari-hari saya buat, tak sampai 2-3 jam dia kena ban. Inilah kebebasan bersuara Menteri Informasi Menteri Multimedia Gobind Singh Fahmi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. So ini semua kerajaan pakatan yang memberi kebebasan bersuara. Tak tahulah dia orang takut dengan saya punya suara ke apa, saya pun tak tahulah. Tapi saya tengok antara ramai saya yang paling banyak kena lah. Sudah 23 akaun TikTok saya sudah ditutup. YouTube saya digantung 24 hari. WhatsApp saya setiap kalau saya share 2-30 video kena ban. So ini standard lah. Anyway, tujuan saya buat video ni hari ni ialah saya nak bagi sedikit nasihat kepada pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Zahid Hamidi, yang saya sudah kutuk dia banyak kali, tapi dia buat pekak je dengan saya. Walaupun saya bukan ahli mana-mana parti sekarang, tapi saya tetap kekal dan selama-lamanya orang penyokong kuat Barisan Nasional. Dalam banyak saya punya podcast, saya pun pertahan Barisan Nasional. Saya pun ada minta semua pengundi di Johor dan Negeri Sembilan undi sama Barisan Nasional. Saya juga ada berkempen untuk calon Barisan Nasional MCA di Cena. So kerana saya dijemput, saya pergilah. Kalau dia orang tak jemput, saya tak pergilah. MIC tak jemput saya, so saya tak pergi. MCA jemput, saya pergi. So saya, for the record, saya memang orang kuat Barisan Nasional, walaupun saya tak join mana-mana parti lah. Tapi tak apa. Saya mau bagi sedikit nasihat pada Zahid Hamidi. You see, apa yang kita nampak ini dekat Johor dan Negeri Sembilan, banyak calon helikopter tau, last minute tau, dia turun. So ini satu kelemahan. Sekarang macam Melaka tau, sepatutnya Melaka dan PRU 16 sudah patut ada senarai siapa akan jadi calon. At least dia boleh bekerja dekat sana. Ini semua last minute tau. You orang assume tau, you orang anggap itu pengundi buta-buta akan undi tau. Pengundi ni ada banyak macam tau. Ada pengundi hardcore, you campaign ke tak campaign, dia tetap akan undi siapa dia mau undi tau. Ada pengundi dia tengok itu calon punya muka. So ada undi tengok itu calon ni ada pernah berkhidmat untuk masyarakat di kawasan di mana dia akan bertanding lah. So banyak faktor macam tu lah. So saya mau nasihat, jangan letak calon helikopter siang-siang lantik. Jangan last minute. Kalau boleh lantik penyelaras DUN atau penyelaras parlimen daripada sekarang kasih lantik. So at least dia boleh kerja, bagi dia peruntukan. Ini yang harus diorang buat. And then walaupun kalau calon tu direkomend oleh MCA ke MIC ke, Barisan Nasional kena pantau. Kena pantau sama ada calon tu bagus ke tidak. Macam contoh itu pada saya 2 calon yang kalah dekat Negeri Sembilan tu, MIC punya calon dan beberapa calon MCA tu, memang diorang pada saya diorang tak pernah buat kerja dekat bawah pada saya. So tiba-tiba diorang turun mau jadi calon dekat sana, I think susah orang mau terima. Kalau orang tu sudah lama bekerja dekat sana, dan boleh lah. So ini adalah faktor-faktor yang perlu Barisan Nasional ambil kira dengan serius tau. Kerana akan menghadapi election dekat Melaka dan PRU 16 tak lama lagi lah. Ini yang saya jangkakan lah. So sudah ada perubahan pengundian tau. Ramai calon barisan menang Johor dan Negeri Sembilan. Ini tidak bermakna barisan sudah kuat. Ini adalah kerana pakatan sudah lemah. So jangan angkuh. Semua orang barisan jangan angkuh. And anggap dan diorang sudah kuat. You tak kuat. Pakatan sudah jadi lemah. Macam dulu 2008, barisan lemah. Bukan pakatan kuat, barisan lemah. So dia keluarkan banyak kenyataan-kenyataan yang menyakit hati orang Cina dan India. Macam sekarang lah, sekarang pun masih ada berlaku. So saya harap Dato' Seri Zahid ambil kira ini saya punya nasihat. Kalau boleh kasih buang semua lu punya setiausaha BN tak boleh pakai, punya setiausaha Barisan Nasional tak boleh pakai.
pengurusi Barisan Nasional Negeri Selangor tak boleh pakai. Ini semua kasih buang. Ini semua tak ada buat kerja ni orang. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor pun kasih buang. Semua tak buat kerja. Dia orang punya kerja siang malam bodek sama you saja. Itu saja dia orang pandai. Sekian, terima kasih.